Road to Kedah. Okey, tinggal tengok. Dia tak kicap sini. Sebab Ada orang makan kicap bakso. bakso makan kicap. Bakso dia kicap. Oh, Kedah makan bakso. Sana. Oh. Apa tadi pun kita tak pun. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Pasta. Ini apa ni? Signature dia nasi goreng. Nasi goreng kayak ni. Mana ni dia punya ni? Apa nak lagi? Balik dah. Okey. Wah, sila berakan tahun. Alhamdulillah. Nah, okey, masih. Dah sedap. Sedap tau tak? Tengok Maya kalau sedap. Sedap. Kita berada di Pejabat Tanah and Ralian PTJ Kedah. Tinggi pada kereta sikit je. Apa dia ni kata? Berada di Jenny Johnny's Apa ya? bersama dengan Mana cukup? Dapat. Ibu lama ni pula tidak siap lagi ni dia jabat tanah lagi. Dia dah jabat tanah Kedah lagi. So hari ni kita nak balik dah. Tolong lewat kan. Hantar. So hari ni kita nak balik Kelantan. Okey Kedah. Cuma before that kita nak Okey melawat Tangan. ambil juga. Kita pergi rumah warna-warni. And then terus gerak balik. Esok kerja. Apa perasaan Cija sekarang? Perasaan saya dah memang berbaloi lah apa yang kita mari hari ini. Alhamdulillah. Jadi selesai semua segala. Soalannya apa? Soalannya apa? Apa perasaan sekarang? Pasal sekarang sangat gembira sebab Cik Jah kuat. Saya sebagai misi yang menjaganya. Jadi ubat dia jaga, tidur dan rehat yang cukup. Jadi sangat teruja hari ini. Amirah akan bawa ke Perlis dan Penang. Yeay. Ambil. Ambil dah. Nanti mampir ke nasi. Ada.
going back to Kelantan. So sekarang dekat stesen minyak. Tadi kita pergi R&R and untuk perform solat. And now nak membuang. Yo, tapi Masya duduk sini Allah, lagi dah. cantik Pukul banget. 8, pukul 9 malam ni kau mungkin nak sampai.